Assalamualaikum. Untuk membuat rendang, saya biasa merebus daging itu terlebih dahulu supaya cepat kita memasaknya. Untuk merendang, mula-mula saya tumis serai dan 4 sekawan hingga naik bau. Kemudian kita masuk rempah rendang. Tumis sekali lagi. Setelah rempah agak-agak kering ataupun naik minyak, saat ini kita dah boleh masuk cili giling. Cili giling ikutlah banyak mana tuan-tuan puan-puan. Okey. Dimasak sekali lagi. Dan juga kita boleh masukkan gula melaka ataupun gula pasir ataupun gula perang. Ikutlah yang mana sukai. Tapi agak-agaklah, jangan manis. Okey. Dan dikacau hingga betul-betul pecah minyak. Setelah cili betul-betul garing, kita dah boleh masukkan sikit garam. Jangan banyak sangat ya. Nanti kalau kurang kita boleh tambah Pak Haji dan juga asam kepi. Ya Pak Haji, garam, asam kepi. Setelah terbit minyak ataupun pecah minyak, kita terus masuk daging yang telah direbus empuk awal-awal tadi ya. Dan kacau rata di atas api yang perlahan. Setelah sebati, kita boleh masukkan santannya, santan kelapa. Setelah masuk santan, naklah dikacau rata. Selepas masuk santan tadi, kita masukkanlah daun kunyit dan juga daun limau. Daun limau hendaklah dibuang uratnya terlebih dahulu yang tengah-tengah tu. Dan dikacau rata. Setelah kuah agak-agak kering, saat ini saya dah boleh masukkan kerisik. Kerisik saya letak last sekali. Setelah masuk kerisik tu tadi, kacaulah perlahan-lahan sehingga dia sebati. Masak di atas api yang perlahan atau sederhana. Selesailah rendangku hari ini. Selamat mencuba. Beginilah rupa rendang saya. Masak di atas api yang perlahan dan kena banyak-banyak bersabar. Itu dia. Selamat mencuba.